Trade End dan Karangguni kalau guna cara manual memang makan masa lama. Mesti ada cara yang lebih mudah. Mari cuba Easy Solutions. Untuk first demo ni, kita nak tunjuk flow basic. Trade End kad Pokemon lama ke kad baru sebagai contoh. Senang je. Pergi ke sales screen dan tambah item yang pelanggan ingin beli. Kemudian, isi remark berkaitan item yang dibeli jika perlu. Kemudian terus kepada laman checkout. Dalam laman ini, terdapat butang Trade End di tengah dan klik di mana anda boleh pilih item yang customer nak Trade End. Masukkan harga Trade End dan teruskan untuk membuat pembayaran. Pada skrin pembayaran akhir, anda akan lihat kedua-dua harga item asli dan Trade End. Sistem ini kurangkan harga asal kepada harga Trade End. Kat sini ada tulis kontra, maksudnya nilai kad anda dah tolak. Jadi, anda cuma perlu bayar baki sahaja. Dalam demo kedua, kami tunjuk macam mana Karangguni guna Easy Retail POS untuk beli barang lama seperti surat khabar dan besi buruk. Key in saja dan bayar tunai terus. Klik pada Cash Purchase. Kemudian, klik butang New Cash Purchase dan pilih item. Timbang item dan pastikan jumlah berat item yang ditimbang selari dengan sistem Easy Retail POS. Setelah itu, anda boleh lihat jumlah harga yang akan dijual berdasarkan item yang ditimbang tadi. Kemudian, klik pada Supplier Info untuk mengisi maklumat. Jika pembekal ialah dari syarikat, anda perlu mengisi semua butiran yang ada. Untuk kaedah lebih pantas, anda boleh guna MyTax QR Code pada bawah kiri laman untuk imbas dan maklumat perniagaan akan diisi secara automatik. Jika pembekal ialah individu, anda boleh tukar bahagian BRN ke IC. Tik juga pada Requirate Self-Build e-invoice. Anda juga boleh imbas melalui MyCard OCR untuk mengisi maklumat peribadi dengan lebih mudah. Kemudian, buat pembayaran seperti biasa. Untuk menyemak semula transaksi, pilih tarikh tertentu dan klik pada butang Load. Untuk mencetak resit, klik Document Listing, pilih dokumen Cash Purchase dan tarikh. Kemudian, apply macam biasa. Anda akan lihat invoice jualan tadi dan boleh dicetak dengan klik pada bar laman kanan atas dan cetak saja.